Kalau tengok daripada kesan bawah tu dah ada dah sumpah macam sarang daripada ibu ni. Jadi ayak dalam ni lebih stabil dan lebih tenang. Okey, jom. Macam mana saya nak buat ni? Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, yang ni mungkin daripada rentetan lah, daripada video saya yang lalu tu mengenai kolam induk ikan tilapia saya yang saya buat dalam kolam pot semen. Kolam pot semen ni sebenarnya dia tak besar mana, dia kecil saja. Yang WP 2880 ni pun sebenarnya pressure dia dah terlalu kuat. Jadi kenapa saya buat macam ni? Cuma daripada sini saja saya nak bagi dia slow sikit. Sebab pressure dia keluar tu, dia tembak dalam kolam pot semen tu, dia akan menyebabkan kelora dan boleh menyebabkan ayak di dalam pot semen tu berpusing-pusing. Jadi apa masalah buat juga untuk buat pembenih, untuk mendapatkan anak benih, kita akan letakkan induk-induk yang saiz dalam 4 jari ataupun 3 jari ni. Kita boleh letak dan kita boleh dapat anak benih daripada tu. Tapi satu kesilapannya, pressure ni kalau terlalu kuat, kalau kata induk tu dah bertelur, jadi telur tu akan melambung-lambung. Jadi ikan yang lain tu kebetulan kalau kata kita letak ada lagi 2-3 ekor di dalam tu, yang lain tu akan makan telur tu. Dan telur tu dia induk ni dia tak ada nak kutip. Dia tak ada nak kutip. Bila dah ada telur, dia akan kutip balik. Dia akan simpan dalam mulut dia untuk diram lah. Sehingga telur dalam mulut dia tu sehingga menetas. Saya boleh tunjukkan kolam sebelah punya, saya dah buat testimoni dah. Okey. Okey, sekarang ni untuk yang kolam sebelah ni yang daripada anak-anak benih ni saya dah buat dah. Dia punya filter tu. Okey, saya dah create dah, buat satu DIY. Jadi pressure dia memang agak slow lah. Dia tak terlalu beralun sangat di dalam ni. Jadi dia hanya menggunakan oksigen buih saja. Okey, berbanding kalau kata pump macam ni. Kalau saya tak buat macam ni, pressure dia memang terlalu kuat lah. Memang kuat macam saya cakap tadi tu. Okey, pressure dia kuat. Nampak? Jadi kalau kata macam saya cerita tadi tu, kalau kata ada telur dalam ni, telur tu akan beralun-alun. Jadi pembiakan untuk anak benih tu tak akan berhasil. Jadi sekarang ni saya dah tengok lah daripada beberapa minggu yang dah saya upload daripada video untuk kolam pot semen ni. Kalau tengok daripada kesan bawah tu dah ada dah sumpah macam sarang daripada ibu ni. Ibu yang muda tu. Saya angkat dulu oksigen ni. Okey, ibu yang muda tu dia dah mula menapak di sini. Nampak ibu ni, dia dah mula di sini. Dia akan bertelur di sini. Kalau kata pressure ni terlalu kuat, maksudnya telur yang dia menetas telur di sini, telur tu akan berselerak dalam ni. Jadi tak berjaya, jadi gagal. Jadi saya biarkan dalam ni hanya beberapa induk saja. Ada 6 ekor dalam ni, jantan dan betina. Jadi yang tu dah nampak dah, mula-mula dah tanda-tanda nak telur dah. Jadi okey, kalau yang macam ni saya akan create di sini lah. Saya akan letak di sini. Kalau letak di sini nampak dia punya pressure tu tak tendang kuat sangat. Hanya dia menggunakan oksigen saja di kawasan ni. Jadi dia tak pressure sampai sini. Tengok. Okey, macam tu saja. Jadi ayak dalam ni lebih stabil dan lebih tenang. Okey, jom. Macam mana saya nak buat ni? Okey, switch untuk pump ni saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Saya perlukan satu lighter, cutter, filter yang terpakai ni, dan dawai. Saya ambil yang Unify, saya dah tutup dah. Kok ni dulu. Jadi sekarang ni saya nak pasang di sini aja lah. Mungkin korang boleh nampak lah apa yang idea, apa yang saya nak buat ni. Okay, pasang di sini. Jadi saya akan tebuk di sini sehingga tembus di sini ni, dia boleh fleksibel lah, terumbang ambing macam tu. Okay. Okay, macam tu sampai tembus.
Dah siap satu. Lepas tu yang ni pun sama juga. Okey. Pada sini tembus sebelah sana. Okey, macam tu. Dawai ini saya akan potong. Okey, saya akan potong macam tu. Lepas tu pasang. Cucuk di sini. Okey. Okey, bila dah masuk macam tu, ujung ni boleh dikepakkan sikit. Okey, macam tu. Yang sebelah sini, yang sebelah sini untuk lem plastik ni boleh buang. Okey, lepas tu ini terlalu panjang sangat, saya potong sikit. Okey. Lepas tu saya akan kepak sikit. Okey, macam tu. Okey, mudah saja. Dah pun siap. Okey. Dia punya dawai tu di sini memang agak free sikit lah. Memang besar sikit. Okey, macam tu. Lepas tu filter ni memang akan terkulai macam ni. Okey. Okey, saya akan bukakan switch. Okey. Jadi buih oksigen tetap banyak juga bertumpu pada kawasan ni. Filter jalan macam biasa juga. Macam biasa. Pressure kuat. Okey. Oksigen hanya tertumpu di kawasan ni saja. Dan oksigen yang terhasil dalam ni sebenarnya dia dah jadi macam double sebab dia berada filter yang ada jaring-jaring filter tu. Jadi dia macam boleh pecahkan lagi, memecahkan lagi molekul-molekul oksigen di dalam ni. Jadi nampak macam lebih banyak oksigen ni hanya tertumpu dekat kawasan ni, dan ada juga yang secara perlahannya akan memenuhi ruang dalam kolam kok semen ni. Jadi memang agak sesuai lah kalau tengok macam ni. Mungkin korang patut cuba juga macam ni, ataupun mungkin korang ada tersilap beli pump yang lebih besar, malangnya kolam agak kecil. Jadi boleh juga cuba buat macam ni. Jadi ada satu penahan, ada satu filter, boleh DIY juga, dan boleh memperlahankan gelombang air di dalam kolam yang kecil. Bermanfaat apa yang saya kongsikan ni, korang boleh cuba juga. Sekadar hanya untuk menghidupkan ikan ni, kita memerlukan idea-idea kreatif lah yang kita boleh buat sambil-sambil di dalam kolam ternakan secara kecil-kecilan ni. Okay, semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan selamat berbuka puasa. Dah lewat dah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.